convention tadi. Busan. Kat mana tu? We live in the city. But the city is secret city. Best kan? Tadi Iman Bengkel solat pun sangat best sebenarnya, Masya Allah. Razia. Tak pernah orang panggil Kajang jadi Kajang. Kajang mana? Masya Allah, tabarakallah. Of course, plus. Thank you bagi gift. Masya Allah, moga Allah lapangkan rezeki. Itulah, next korang boleh tanya macam tu. Kajang mana? Macam tu. Azan. No. Salam. Kejap korang nikmatilah pemandangan sebab azan sebenarnya tapi mungkin orang tak perasan kot, orang tak dengar. So Kak Ika tunggu kejap sampai azan habis. Masih macam dah habis dah bagi azan. Ya kan? Kejap. Terima kasih. Spanish latte. Are you the type of person who loves doing everything alone? Most of the time, suka. But I didn't have the chance to do that semenjak balik daripada sumur tu. Mula ada kesempatan lagi lah. Ada pun maybe dalam masa beberapa bulan baru sekali. Sebenarnya memang Kak Ika sangat suka. Sebab tu masa zaman belajar dulu, Kak Ika teringin nak buat macam aktiviti hiking sendiri ataupun randomly. Contoh kan, lepak cafe lepas tu nampak lah ada makcik ke, nak try sembang dengan diorang. Tu macam wish list lah. Before 30 Kak Ika nak apply benda tu. Sebab Kak Ika rasa macam it's fulfilling juga. Fulfilling punya experience kalau kita keluar daripada comfort zone kita. Maknanya buat baik dengan orang kenal kita, benda tu biasa. Tapi untuk buat baik kepada orang yang tak kenal kita tu, jarang kita dapat peluang tu. So Kak Ika harap sebelum 30 Kak Ika, especially tahun depan lah, Kak Ika dapat banyak buat benda tu lah. Kak Ika, kami invite Kak Ika group. Oh, perasan tak yang Ustazah Hazwan ni kita guna? Oh, itulah, korang block lah diorang tu. Diorang, tak tahu lah diorang ke atau dia seorang. Lawannya outfit kini daripada Abaya Kubra. So kalau korang beli, korang check out diorang punya Instagram nanti. Jangan lupa tag diorang dan tag Kak Ika sekali. Sebab Kak Ika pun nak tengok juga korang pakai baju cantik ni. Mana tahu raya nanti korang boleh pakai baju ni. Kak Ika sebenarnya, ya Allah, Kak Ika kena belajar lah untuk styling tudung. Kak Ika jadi macam tak tahu nak buat styling macam mana. Malam ni buat live tak? Oh yes, insyaAllah. Tunggu. Pakai baju biru. Lunch dah. Kak Ika banyak sangat makan, ya Allah. Dah kena control lah. Thank you yang bagi gift. 845, betul. I want to go to KL tomorrow. Safe drive. Naik flight ke kereta? Tadi ada orang ajak pergi hiking. Baru je Kak Ika cakap, Kak Ika nak hiking seorang. I want to go alone. Boleh je, insyaAllah. Tapi for safety reason, of course lah, Kak Ika tak boleh nak share publicly. Pergi solat dulu, pergi. Arnie, of course. Semua Masya Allah. Berapa malam ni dalam 8.45 kita orang nak share secret with you guys. Tahu pasal psychology, nak tahu pasal psychology in terms of apa tu, banyak tu. Dia dah lepet dah. Whatever. Ya Allah, lama ni tak dengar lagu Topi. Kak Cedapus. Oh ya ke? Thank you Alisha. Kak Ika tinggi berapa?
Thank you bagi gift. Dah makan. Korang dah makan belum? Birthday. Dah. Korang makan apa tadi? Siapa yang belum makan pergi makan? Datang Johor. Lama tak datang Johor? Raya pakai baju mana apa Masya Allah. Esok nak pakai baju apa pun Kak Ika tak plan lagi. So baju raya entahlah. Semenjak 3 tahun lepas Kak Ika tak beli baju raya macam tu. Sama ada pakai baju raya yang sebelum ni ataupun ada orang hadiahkan. Pada sesiapa yang nak hadiahkan tu silakan. Kat DM IG 40 days to live. Oh, bismillah, Masya Allah. You look happy today, Alhamdulillah. Mestilah happy sebab tadi dapat bersama dengan Ustazah Muzayana, Ustazah Nazira. Lepas tu dapat jumpa dengan penonton. Assalamualaikum. Selalunya yalah, memang setiap Sabtu Ahad ada jemaah akan datang set 3 Assalamualaikum. Tapi kali ni kita dapat jumpa banyak lagi orang yang memang setiap menonton Assalamualaikum. So kita orang macam kasi happy lah jumpa. Sebab selain daripada family online dekat TikTok ni, 3 Al-Hijrah ni pun antara family Kak Ika juga yang Kak Ika sangat-sangat happy. Masya Allah, diorang ni antara istiqamah menonton dan juga menimba ilmu. So dekat dekat FB buku-buku tu Kak Ika ada nampak lah nama ibu-ibu, kadang-kadang ayah-ayah yang istiqamah. 6:30 pagi diorang dah terpacak dah join. Masya Allah. Thank you. Masya Allah. Glowing sebab mungkin sebab colour lain pun. Kalau ikutkan nah itulah. Thank you Tiramisu Ari. Sihat Alhamdulillah. Korang sihat ke? Kipas tu gerak. Oh, thank you. Masya Allah. Oh ya, Kak Ika lupa lah. Esok kan Kak Ika live Assalam. Live yang make up. Oh Masya Allah, thank you. Walaupun ni make up yang sangatlah sepantas kilat. Macam penat. Masya Allah, okay. Thank you. Thank you bagi gift. Okay, hari ni korang nak kita sembang pasal apa? What you guys want to talk about? Sama-sama tak screen, sama-sama selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal tadi pasal Aceh. Don't be too hard on yourself. Thank you. Papa Zola tu lah. Papa Zola tu cerita dia pasal apa? Lama tak dengar lagu tu, betul? Kalau lama tak dengar lagu ni mesti antara gen millennial atau first batch Gen Z. Thank you, Masya Allah. Sehat, Masya Allah. Galau, jom. Pasal I don't know, wow. Janganlah expose gen mana. Obviously, gen yang suka lagu, oh, ini lagu favourite Kak Jah. Zaman Ika kecil dulu, inilah lagunya. Kena tengok Kak Jah. Dia macam generasi yang semua boleh suara macam Tok E. Okay, lirik tak ingat sebab masa tu kecil Orang tahu tak? Oh my god. Okay, ni cerita best nak. Okay, Kak Ika masa zaman kecil dulu kan, kita orang duduk kat Tawau Sabah. So rutin kita orang dulu, kat time Ika kecil dulu, awal pagi kalau weekend Sabtu Ahad tu mesti Kak Jah akan buka satu VCD zaman dulu, lupa nama dia, untuk karaoke. So Kak Jah akan karaoke, semua berkumpul dah ni, Mama, Abah, Hazwan. So Ika akan dengar Kak Jah nyanyi. Ika tak nyanyi sebab Ika kan pemalu. Family tak tahu pun Ika suka menyanyi, dia pandai menyanyi. So apa Ika buat lepas Kak Jah dah habis nyanyi kan, so zaman dulu dia ada macam tape recorder tau. Oh my god, feel so old. Yang kita boleh play kaset. Oh, zaman tu masih ada kaset. Ni gen sini ni berapa ramai yang masih tahu kaset. Ini dah gen yang memang tak tahu kaset tu wujud. Tahu. Okay, mana ramai yang generasi yang umur tak beza banyak lah. Apa tu? Allahu Akbar. Tak tahu. Kaset tu, tak apa, nanti korang tanya ChatGPT. Kaset tu, okay, sebelum adanya PS4, PT55, sebelum adanya apps music tu, sebelum ada YT pun, zaman dulu kita orang dengar lagu macam tu lah, kaset. So kita play.
So zaman dulu ada recorder kaset yang kita boleh cakap. So lepas Kak Jah dah nyanyi, biasa Kak Jah akan record tau Kak Jah nyanyi. So Kak Jah record, lepas tu Ika akan jadi komentator. Ika akan kan Kak Jah dah tunjuk contoh. So Ika akan bercakap lah, okay, bagaimana kepada Abah punya pandangan nyanyian Kak Jah. So Abah pun akan bagi juri. Waktu tu macam berangan AF kan, tapi siapa sangka daripada berangan-berangan tu Kak Jah masuk AF dan Ika berangan-berangan jadi pengacara. In reality jadi pengacara TV, Masya Allah. Itulah susunan Allah dan kita tak expect. Tapi dulu Ika punya accent bahasa Melayu sangat India. Kepada macam tu kan, ni lagu yang Kak Jah sana karaoke ni. Yes. Kak cerita lah dulu zaman Tawar Sabah dulu, setiap weekend Kak Jah akan nyanyi, lepas tu Kak jadi pengacara, interview, Abah jadi juri. Kena bangun pagi, pukul 8 pagi untuk nyanyi. Segi kita macam ni dia. Aku selama ini cuma malam tiada bintang menghiasi taman hati ini, hanya aku sendirilah tak berteman. Walaupun dia buka oatmeal, dia dah rasa Kena cut sugar. Ini Megan suka lagi. Dia dah stress dah. Sebab korang tahu tak tadi ada orang Instagram. Oh tak, sebelum tu tak. Satu silap je nak. Ni tanpa Tak payah. oatmeal. Tak je dah sabotage Ika, kata tak nak dah. Bukan sebelum minum satu silap. Ni Madam tanya sedap tak mu? Sedap tak mu? Ni favourite dia. Madam. Dia one slurp lepas tu tak boleh stop. Tapi ni tak oatmeal. Sebab semua orang cakap nampak Ika penat. Ha? Sebab Sebab orang minum air memenat gula. kan? Tanpa oatmeal. Kenapa? Manis. Korang tahu tak tadi ada orang share gambar. Lepas tu okay lah, dia pun very tiny kan. Lepas tu ada seorang ni dia tanya, umur kita lebih kurang ke? Dia cakap dekat Kak Ika lah. Tapi Kak Ika terdetik, rasanya memang jauh beza umurnya. Dia muka dia muda lah Bukan dia tak make up pun nampak macam tak ada kedut. Physical dia nampak muda lah. Lepas tu lepas tu tanya, lepas tu Kak Ika cakap lah, 28, jauh beza. Lepas tu tanya balik, dia umur berapa? 40 lebih. 40. Tak lah, 86. Awak sama dengan Kak Jah lah. Disebut tadi. 40. Kak Ika macam, lepas tu Kak Jah tak faham lagi tu. Kak Jah macam, mudanya. Tapi Kak Ika Kak Jah faham. Tapi the heart is the hurt. Tak Kak Jah faham. Heart Tapi the hurt. faham tak, kita macam kita tengah bermain psikologi. Lepas tu dia masih lagi. So kita tak apa, kita angkat je orang yang memang nak main psikologi tu. Faham. Kita gelak tu. Faham je. Lepas tu dia cakap dekat ni, tiba Ajra lagi dahsyat. Saya tak pernah rasa moyo macam tu. Saya tak rasa moyo macam apa dulu. Lagi kita tekan. Yes. So di situ menunjukkan Kak Ika rasa macam, I need to cut sugar. Yalah, gula kan memang buatkan kita jadi muka lesu. Lagu favorite. Tapi yang semua bicara berulang. Semayu membawa perkabaran. Pandangan jaya. Dia buat andaian. Sungguh terkilat. Yes, heart is the hurt. Seumpama naskah yang terbuka, sesungguhnya tiada rahsia. Bacalah, kenalilah dengan sejahtera siapamu yang sebenar. Kita hajut itu nyanyi kat kedai. Oh, ni lagu favorite Kak dah. Sebelum mata di kanan dan kiri, selagi jantungku berdegup hingga perasaan terhenti, dialah di hati. Okay, Siapa yang dengar? Siapa yang tengok tadi TV Ajra pagi tadi? dah, ramai orang kata orang tengok. Tapi ada yang kerja juga. Ya ke? Yang tengok tu okey tak kita orang mengacara? Belum macam setiap hari tu. Zaman dulu jarang kan? Macam dah rasa macam tak tahu dah, tak biasa dah. Okey. Kak Cik Aziz okey sangat. Ya ke? Sebab Saya ramai join. Alright guys, thank you. Sebab ni dah pukul 5 dah. malam ni korang pukul 8.45 malam dekat TikTok Ika tau. Kita orang nak share apa? Skincare. Sebab hari tu kita orang dah cerita, Ika tengok sendiri kau ada punya muka waktu pergi Aceh tu. Fuh. So sekarang ni better lah. Ni jerawat ni biasa lah. Bye. Pilihan kedua bersama hingga akhir usia, hanya dia
Itulah mungkin banyak sangat kat dekat jam umur nak masuk 40. Ika masuk dulu. Ika simulation 40 di usia 28. Ika dah 4.4 Oh, tak boleh. awal. I need to cut sugar. Ika kena lawan syaitan ni. Bye.